Saya nak share sikit lah. Ada satu amalan untuk mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Contohnya, ibu ayah semua yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, suka saya nak share lah satu kitab, Masya Allah, yang sangat menarik untuk saya kongsikan berkaitan tentang kitab Penawar Lupa. Tajuk pun dah menarik dah, kitab Penawar Lupa. Siapa yang ada masalah mudah lupa, ingatannya lemah, tak mudah nak menghafal Al-Quran, tak mudah nak memahami sesuatu ilmu yang dipelajari, maka inilah kitab yang terbaik untuk anda miliki. Sebab apa? Dalam kitab ni, saya nak share sikit lah. Ada satu amalan untuk mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Contohnya, doa nak menghafal Al-Quran. Baik, kita boleh amalkan doanya. Kemudian Imam Ghazali ada ajar akan satu amalan untuk mempercepatkan hafalan dan menambah kefahaman ilmu. Ada 9 perkara yang kita nak kena jaga. Yang kita nak kena jaga ni bagi anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Ibu ayah boleh dapatkan dalam kitab. Ada juga amalan untuk orang yang lemah ingatan. Baca Bismillah tu sebanyak 786 kali. Apa yang nak kena buat? Faedah untuk mengatasi masalah orang yang sering lupa. Ada ayat-ayatnya yang perlu diamalkan dan banyak lagi. Ibu ayah, jom dapatkan kitab ni segera. Kita bantu anak-anak kita, lagi-lagi dana SPM. Jom kita dapatkan kitab ni, bantu anak-anak kita supaya apa yang mereka belajar mudah lekat, mudah faham. Tekan beg kuning sekarang. Jom tekan beg kuning, dapatkan segera. Murah je kitab ni. Tekan beg kuning sekarang.